Hai, Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan menerangkan berkenaan operasi instrumen yang telah dipilih oleh kumpulan kami. Bahagian ini terdapat dua bahagian, iaitu bahagian pertama dan bahagian kedua. Iaitu kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, termasuk saya sendiri, iaitu Muhammad Arif, Muhammad Amin bin Zainal Abidin, Muhammad Adli, Muhammad Hazi Aiman dan Muhammad Faizun. Baiklah, saya akan paskan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kumpulan kami telah memilih Bank Rakyat sebagai bank yang kami akan kaji untuk operasi instrumen untuk pengenalan. Bank Rakyat atau nama penuhnya Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad merupakan sebuah institusi kewangan koperasi Islam yang terbesar di Malaysia, ditubuhkan pada 28 September 1954. Pada mulanya, Bank Rakyat ni dia beroperasi sebagai bank koperasi konvensional, tetapi telah beralih sepenuhnya kepada bank perbankan Islam pada tahun 2002. Sebagai bank koperasi, Bank Rakyat dimiliki oleh ahli-ahli koperasi dan bertujuan memberikan perkhidmatan kewangan yang mesra pelanggan dan berpaksikan prinsip syariah. Bank ini menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan kewangan termasuk pembiayaan peribadi, pembiayaan perniagaan, akaun simpanan, peleburan, takaful serta perkhidmatan perbankan digital. Bank Rakyat terkenal dengan slogannya Bank Pilihan Anda, mencerminkan komitmennya dalam menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat dengan rangkaian lebih 140 cawangan di seluruh negara Malaysia. Bank Rakyat terus memainkan peranan penting dalam memperkasakan ekonomi rakyat dan menyokong pembangunan komuniti melalui pendekatan koperasi Islam. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan berkenaan profil bank. Bank yang telah dipilih oleh kumpulan kami ialah Bank Rakyat, Your Bank of Choice, di mana bank ini telah pun ditubuhkan pada 28 September 1994 berdasarkan Cooperative Ordinance 1948. Pada tahun ini, aset yang telah pun dikumpul oleh Bank Rakyat ialah sebanyak 117.33 bilion, manakala keuntungannya ialah sebanyak 1.76 bilion dan pendapatan mereka ialah sebanyak 6.06 bilion. Posisi Bank Rakyat pada hari ini ialah sebagai antara bank yang memberikan alternatif kepada sektor bank komersial dari segi aset dan produk Islamik. Manakala status bagi Bank Rakyat ialah bank koperasi Islam terbesar di Malaysia selepas daripada Bank Islam. Baiklah, seterusnya rakan-rakan saya akan meneruskan pembentangan berkenaan kontrak muamalat yang terdapat di dalam Bank Rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kontrak muamalat daripada Bank Rakyat. Saya akan menumpukan kepada salah satu produk perbankan Islam mereka, iaitu akaun simpanan I. Akaun ini merupakan produk yang patuh syariah dan ianya ditawarkan kepada pelanggan individu bagi memenuhi keperluan simpanan secara Islami. Pertama sekali, kita dapat lihat kepada konsep yang digunakan dalam akaun ini. Dua konsep utama itu ialah tawaruk dan qard. Tawaruk merujuk kepada penjanaan keuntungan oleh pihak bank berdasarkan baki simpanan pelanggan. Manakala qard pula bermaksud pelanggan memberi pinjaman kepada pihak bank tanpa sebarang faedah dan pihak bank boleh memberi hibah atau ganjaran sebagai tanda penghargaan. Antara kelebihan lain akaun simpanan I ini ialah ianya mudah diakses melalui mesin ATM rakyat ataupun aplikasi I Rakyat melalui pon sahaja yang membolehkan pelanggan menguruskan kewangan pada bila-bila masa sahaja. Selain daripada itu, ianya juga bebas riba dan patuh syariah sepenuhnya, memberikan ketenangan hati kepada pengguna Muslim di seluruh Malaysia. Ciri-ciri utama produk ini termasuklah keperluan deposit permulaan yang rendah, iaitu hanya RM20. Keuntungan diperoleh dalam bentuk hibah berdasarkan baki simpanan pelanggan dan akaun itu diakses daripada dalam maupun luar negara. Sistem perbankan ini juga menjamin kerahsiaan maklumat pelanggan dan beroperasi sepenuhnya mengikut garis panduan syariah. Golongan yang sangat sesuai menggunakan akaun simpanan I ini ialah individu dewasa yang ingin menguruskan simpanan dan transaksi kewangan secara moden dan bebas riba. Kesimpulan yang saya boleh buat daripada akaun simpanan I ini ialah
Bukan sahaja mereka menawarkan kemudahan dan fleksibiliti, bahkan menjamin urusan yang selamat patuh syariah dan selari dengan prinsip muamalat Islam untuk seluruh warga Muslim di Malaysia. Seterusnya, saya Muhammad Adeli akan menerangkan kontrak muamalat bank rakyat yang kedua, iaitu Kurban Fund Saving I Account atau juga lebih dikenali sebagai akaun simpanan I tabung kurban. Akaun ini merupakan akaun simpanan khas yang ditawarkan oleh bank rakyat untuk membantu pelanggan membuat persediaan kewangan bagi ibadah kurban secara sistematik, mudah dan patuh syariah. Akaun ini juga direka untuk memudahkan umat Islam menyimpan dana kurban tanpa perlu risau tentang urusan pembelian haiwan, penyembelihan dan pengagihan, kerana semuanya akan diuruskan oleh pihak bank melalui agensi atau sub-ejen yang dilantik. Matlamat utama akaun ini adalah untuk memudahkan umat Islam membuat simpanan khusus bagi melaksanakan ibadah kurban dengan lebih teratur dan sistematik. Selain itu, ia juga membantu memastikan dana kurban pelanggan diurus dengan cara yang selamat, amanah dan mematuhi prinsip syariah, tanpa perlu bersusah payah menguruskan sendiri pembelian haiwan atau mencari pihak untuk melaksanakan kurban. Dari konsep syariah pula, akaun ini menggunakan 3 kontrak utama. Yang pertama ialah tawaruk, iaitu satu proses jual beli komoditi yang membolehkan pelanggan menjana keuntungan atas baki simpanan mereka dengan cara yang patuh syariah. Yang kedua ialah qardu, iaitu simpanan pelanggan dianggap sebagai pinjaman tanpa faedah kepada bank. Bank mempunyai tanggungjawab untuk memulangkan semula jumlah simpanan apabila diminta. Selain itu, bank juga boleh memberikan hibah atau hadiah kepada pelanggan atas budi bicara mereka. Namun, ia tidak diwajibkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir ialah wakalah bil ujrah, di mana pelanggan akan melantik pihak bank sebagai wakil bagi menguruskan keseluruhan proses pelaksanaan ibadah kurban, termasuk pembelian haiwan, penyembelihan dan pengagihan daging kurban kepada pihak yang layak. Bagi perkhidmatan ini, bank berhak mengenakan caj atau yuran yang tertentu sebagai bayaran atas perkhidmatan yang diberikan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang ciri-ciri akaun simpanan I tabung kurban yang ditawarkan oleh bank rakyat. Deposit pembukaan minimum bagi akaun ini hanyalah RM20 sahaja. Dari segi konsep syariah pula, akaun ini menggunakan kontrak tawarruk, qardu dan juga wakalah bil ujrah. Pelanggan juga boleh mengakses akaun ini dengan mudah melalui kemudahan ATM, air rakyat serta perbankan online. Simpanan ini ialah selamat, bebas daripada unsur riba dan mematuhi prinsip syariah sepenuhnya. Akaun ini juga menawarkan kemudahan istimewa di mana ia termasuk pengurusan pembelian dan pelaksanaan kurban. Bank akan bertindak sebagai wakil untuk menguruskan pembelian, penyembelihan dan juga pengagihan haiwan kurban melalui agensi atau sub-ejen yang dilantik. Selepas pelaksanaan kurban selesai, pelanggan juga akan menerima sijil penyertaan sebagai pelaksanaan ibadah kurban. Dari segi tempoh simpanan pula, dana yang disimpan akan dikumpulkan dan dipotong sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum Aidil Adha untuk tujuan pelaksanaan ibadah kurban. Untuk kelayakan, akaun ini terbuka kepada semua individu Muslim yang berumur 18 tahun ke atas yang berminat untuk membuat persediaan kurban dengan lebih mudah dan teratur. Oleh itu, akaun simpanan I tabung kurban ini bukan sahaja memudahkan urusan kewangan bagi ibadah kurban, tetapi ia juga memastikan segala proses pengurusan dilaksanakan dengan amanah, telus dan mengikut prinsip syariah sepenuhnya. Baiklah, seterusnya kita masuk ke bahagian analisis instrumen. Baiklah, saya akan menerangkan prestasi kewangan dan sumber dana bank rakyat bagi tahun 2022 hingga 2024. Bermula dengan tahun 2022, bank rakyat mencatatkan keuntungan sebelum cukai dan zakat sebanyak RM1.7 bilion. Pendapatan operasi teras pula mencecah RM5.9 bilion. Sumber dana utama adalah melalui akaun simpanan dan semasa dengan jumlah CASA sebanyak RM9.49 bilion. Nisbah CASA dicatatkan pada kadar 11.14%. Ini membolehkan bank menyediakan sumber pembiayaan kos rendah kepada pelanggannya. Seterusnya bagi tahun 2023, keuntungan sebelum cukai dan zakat meningkat kepada RM1.76 bilion. Pendapatan teras meningkat hampir 13%, manakala pendapatan daripada fee dan hasil bukan pembiayaan meningkat lebih 30%.
Aset keseluruhan Bank Rakyat pada tahun ini juga meningkat kepada RM118.69 bilion. CSA turut meningkat kepada RM10.19 bilion menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam sumber dana. Akhir sekali untuk tahun 2024, fokus utama bank adalah kepada aspek tanggungjawab sosial korporat iaitu CSR. Antara sumbangan utama ialah RM3 juta untuk program pendidikan di Sabah yang merupakan sebahagian daripada inisiatif memperkasakan komuniti melalui Yayasan Bank Rakyat. Selain itu, bank juga memberi tumpuan kepada pembiayaan hijau khususnya dalam projek tenaga solar dan kenderaan elektrik sebagai usaha untuk menyokong pembangunan mampan dan mesra alam. Baiklah, seterusnya dari sudut penggunaan dana, Bank Rakyat telah pun menggunakan dananya untuk pelbagai perkara lah. Contohnya pada tahun 2022, aset Bank Rakyat telah pun meningkat sebanyak 117.33 bilion, iaitu 1.98% berbanding tahun 2021. Manakala bagi simpanan semasa dan tabungan pun menaik dan pendapatan operasi turut menaik dan pembayaran dividen pun naik sebanyak 15% berbanding tahun-tahun sebelum ni lah. Dan dana untuk komuniti yang mereka telah berikan sebanyak 2% PBT kepada tabung amanah pendidikan koperasi, itu sebanyak 33.57 juta lah. Manakala bagi tahun 2023, aset telah pun meningkat kepada 118.69 bilion, di mana pembiayaannya termasuklah kadar runcit yang naik kepada 3.22% kepada RM75.77 bilion. Perdagangan juga naik kepada 16.57% kepada 8.18 bilion. Dan pendapatan koperasi juga turut meningkatlah sebanyak 12.9% kepada RM6.67 bilion. Dan keuntungan sebelum cukai dan zakat sebanyak 1.76 bilion. Dan tabungan kekal kukuh pada RM9.49 bilion. Manakala bagi tahun 2024 masih lagi baru, cumanya belum dikeluarkan maklumat yang menyeluruh, di mana keuntungan meningkat sebanyak RM1.82 bilion, ini tambah lagi 3 lah berbanding sebelum ni. Dan dividen kekal pada 17% dan deposit pelanggan meningkat kepada 55% kepada RM10.75 bilion. Manakala tabungan meningkat kepada 6.8% kepada RM10.15 bilion. Dan nisbah kepada pendapatan baik pada 46.89% ini secara efisien lah. Dan non-performing loan NPL turun ke 1.93% dan quality asset bertambah baik. So, kesimpulannya, penggunaan dana dalam Bank Rakyat ini banyaklah. Kira mereka banyak menggunakan dana mereka untuk menaik taraf kualiti mereka dan juga membantu dari segi memberikan kepada komuniti balik. Itu saya. Akhir sekali, saya akan membentangkan tentang rumusan analisis sumber dan penggunaan data. Berdasarkan analisis 3 tahun ini, 3 tahun yang dibentangkan oleh sahabat-sahabat saya tadi, Bank Rakyat berjaya menunjukkan trajektori pertumbuhan yang sihat dengan peningkatan dalam keuntungan aset dan hasil operasi serta kewangan yang bijak disokong oleh peningkatan dalam kasa dan kawalan kos yang efisien. Membolehkan Bank Rakyat bukan sahaja memberi pulangan yang kompetitif kepada pemegang saham, malah memperkukuh peranan sosialnya dengan menumpukan perhatian kepada kelestarian inovasi produk dan pembangunan komuniti. Bank Rakyat jelas sedang bergerak ke arah menjadi institusi kewangan Islam koperasi yang lebih mampan, inklusif dan bertanggungjawab pada masa hadapan. Baik, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.